Sana. Hello? Ya. Siapa di sana? Okey, saya Roslan. Ya, Roslan. Okey, saya nak bertanya. Okey, kepada Encik Irfan Khairi. Ya, Roslan. Okey, ni saya nak tanya, ada tak perancangan dari segi kebajikan? Ada tak cadangan untuk buat macam contoh yayasan ke ataupun menderma ataupun apa sajalah perancangan dari segi kebajikan? Sebab saya tengok dah banyak media yang mengeluarkan kelebihan sebagai jutawan muda. Ya. Jadi apa pun yang sekarang tahniah, jadi itulah soalan saya. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Good question. Walaupun saya rasa. Okey, go ahead. Answer first. Okey, actually it's a good question. Tempatlah saya sebut. Sebenarnya saya sudah ada yayasan. Alright. Yayasan Ilham Budi namanya. Okay. Yayasan Ilham Budi telah ditubuhkan tahun lepas. InsyaAllah sekarang ni masih dalam proses perkembangan. Saya dan seorang personality daripada Media Prima juga, Nizal Muhammad. Nizal Muhammad. Kami berdua membina yayasan ni dan InsyaAllah tahun ni kita akan mengadakan satu sesi macam launching untuk mengumumkan tentang yayasan ni. Dan yayasan ni ditujukan khas untuk macam remaja-remaja untuk beri mereka kesedaran kekuatan diri masing-masing, bahawa everybody for myself, I think everybody ada their own strength in them. Kita nak keluarkan kekuatan ni dan ubahkan kekuatan itu menjadi mungkin perniagaan, katakan. Kan? So yayasan Ilham Budi. Right, okey. Tahniah kepada soalan dan saya tanya kepada doktor. Thank you so much. Kerana telah pun membuat satu yayasan. Okay, he's done his part as kita apa tu? Untuk maklumat lanjut yayasan saya boleh lawati laman web saya di www.irfankhairi.com. irfankhairi.com. www.irfankhairi.com ada maklumat tentang yayasan saya. Yayasan Ilham Budi. Jadi sebelum tanya soalan tu, pastikan anda buat homework. Irfan, ceritakan sikit about your lifestyle. Daripada time you bangun pagi, dah bangun pagi tak gosok gigi lagi tau. Semua tak buat lagi. Daripada situ sampailah malam. On a normal day. Ceritakan. Kita nak tahu tak? Nak tahu tak? Okey. Bangun pagi tak gosok gigi lagi. Memang tak bangun pagi tak gosok gigi lagi, saya dah check internet dah. Okey. Saya check order, orang order daripada mana. Bila kita ada peniaga internet ni, kita akan check order melalui komputer internet lah, melalui email kita. So in the morning I'll check my email, and then after that me and my wife siap-siapkan anak-anak untuk ke sekolah. And Benji, again, I don't have a maid. Kita tak ada orang gaji. Me and my wife je. Hari ni Benji tepuk banyak kali lah. Saya nak segan ni. Tak, because to me, benda tu adalah satu benda yang boleh membanggakan tau. Sebab ramai sangat guna alasan, yelah kita nak kerja, sebab itulah kena ada orang gaji. Kan? Betul tak? Orang tua-tua dulu-dulu, dia jaga kita, tak ada orang gaji boleh hidup. Betul? Kan, banding dengan budak-budak sekarang yang muda-muda dah maki cikgu, pukul cikgu. Dulu kita orang tak berani. So kita bandingkan yang mana lebih elok, ada ke tak ada orang gaji. Okey, go ahead. Dan again, kita sekarang anak, dan selalunya everyday kalau saya tak keluar ada talks ke apa, memang hantar anak-anak ke sekolah, hantar sekolah, balik macam for example this morning, macam this morning balik lepas hantar sekolah, memang pergi ke hypermarket beli barang-barang rumah, and then balik rumah. So selalunya tengah hari saya akan ada talks ke, ada jemputan ke. Bercakap pasal talks tu, kita ada sedikit apa kata backup visual untuk talks lah. Kita tengok. Sila. Alright. Kita tengok mana dia punya talks. Tu dia. Tu dia, ada sana dekat sana. Okay, this one you bagi talks. Talks ni adalah based on what? Apakah anda buat untuk Okay, berbeza-beza. This one, berbeza-beza talk saya. Okay, and this one saya cerita tentang keusahawanan ICT. Saya juga duta bagi MIBO, Malaysian Independent Business Ownership, di mana kami menggalakkan keusahawanan ICT daripada golongan belia ni. Right. Sebab saya rasa perasan kebanyakan belia kita suka makan gaji. Okay, that's the thing. And belia kita suka makan gaji, itu juga menyebabkan jumlah pengangguran kat negara kita meningkat amat tinggi. So the thing is, naik 9 daripada 10 rezeki datang daripada perniagaan. That should be the first choice. Perniagaan. Kita ada question from the audience. Siapa nak bertanya? Silakan. Ya, Aina. Saya nak tanya, sebelum jadi jutawan, mungkin you akan pakai barang yang biasa. Okay, after you jadi jutawan, maybe ada tak berubah daripada segi baju biasa ke baju yang designer ke? Tak kisahlah apa, rumah ke apa ke? Okay, terima kasih banyak soalan tu. Dari segi
minat biasa jugalah kalau Benji tengok saya pun macam ni biasalah. Benji pakai lagi hebat daripada saya. Saya baju wardrobe. Baju sponsor. Okay, and then sama saja seperti apa yang saya kata kat Benji, dari segi pakaian jenama bagi saya tak berubah, dek, tak berubah. But daripada rumah itu sebab bila fikirkan keselesaan keluarga, mungkin rumah besar sikit lah. Rumah besar, bila dah ada duit, kita rumah besar sikit. And then TV pun besar sikit. Bila kita, macam saya hobi dengan isteri suka tengok DVD kan. Ada, you kata tadi pengawal. Berapa pengawal ada kat rumah? Bukan pengawal peribadi. Oh, tak ada? Bodyguard tak ada? Peribadi tak ada. It's a gated area. Tak ada? Tak ada. Tak ada peribadi. Okay. So it's a gated area dengan pengawal the whole community lah. Right, macam tu kan. The things yang I minat, then I spend a bit more money. Tapi on branded stuff, tak. Sebab saya tak percaya bahawa, bagi saya lah, saya tak percaya saya perlu pakai benda-benda branded lah. Bagi saya tak perlu pakai branded. Sebab Malaysia ni kita selalu jadi slave of fashion. Slave of what people tell us to wear. Anyway, bercakap pasal apa boleh you menjadi millionaire. Now, kadang-kadang Malaysia lah. Orang kita selalu kadang-kadang bila miskin tu keluarga ataupun kawan-kawan, macam biasalah. But then bila you ada duit sikit dan diketahui orang pula you ada duit. Itulah. Dan itulah juga dia kawan baik aku tu. Kan? Gua dulu sekolah dengan dia sama-sama, dia minta nasi lemak kat gua. Semua nak mengaku kan. And even family yang membuat saya kecewa adalah even family. Right, semua mengaku kawan, semua mengaku saudara. So now, macam mana? Ada tak benda tu berlaku pada you? I would say kalau ada pun sikit lah. I tak nampak it happens a lot. Okay, another thing about me is saya suka pandang positif for everybody. Saya suka pandang baik orang. So maybe that's the reason saya tak nampak orang-orang yang ambil kesempatan ke dan sebagainya. So, that's totally positive outlook. Bagus. Adalah satu cara yang memang saya rasa patut dilakukan kan. Exactly. Instead of being prejudiced to everyone. Anyway, daripada segi lifestyle, ada segi kehidupan, that means katalah dulu mungkin tak ada pergi mana-mana berjalan-jalan, bawa keluarga berjalan-jalan overseas ataupun dalam negara pun. But cara sekarang, adakah lifestyle itu telah berubah? Okay, lifestyle ada juga bawa keluarga ke overseas, but tak adalah macam selalu sangat lah. Tak ada selalu sangat. I think quite sederhana lah. I think quite sederhana. Why? Because for me, again macam tadi, kalau kita mengerjakan harta saja, ia takkan end. Kita takkan end. Kalau nak kerja harta, kadar 1 million nak jadi 1 billion. Kadar 1 billion nak jadi 1 trillion. It wouldn't end kalau itu yang kita kejar. Again, for me, making a million is a platform to be financially free. Being financially free, kita selesa hidup secara sederhana. In fact, dalam Al-Quran pun kata kita patut hidup sederhana. Tapi ramai orang tersilap kata sederhana tu for us to income sederhana. Boleh lah kan, banyak ni pun cukup lah. It doesn't mean like that. Okay, kita ada pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, siapa tu? Hello, Assalamualaikum. Ya, Syahidah. Saya Syahidah daripada Seremban. Ya, Syahidah. Teruskan. Saya nak bagi pendapat. Nak bagi respon tentang Cik Rafi daripada Kedah tadi. Silakan. Baguslah, pertama kali kita dapat. Okay, go. Firstly, saya nak ucapkan tahniahlah kepada Encik Irfan Hairi kan, sebab pada usia yang muda dah berjaya menjadi seorang jutawan. Terima kasih. Okey. Yang pertama saya nak cakap lah, yang macam Cik Rafi cakap tu, saya pada mulanya berfikir juga. Kenapa kita perlu belajar pandai-pandai tu? Kena semata-mata nak kerja awang ke? Lepas tu, bila saya fikir balik, saya rasa tak salah kalau kita mampu dan tanpa kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Itu ekstra. Advantage-nya lagi, saya rasa itu akan menaikkan lagi nama umat Islam sebagai salah seorang jutawan lah kan. Maknanya tak, orang lain pun takkan pandang rendah terhadap kita. Betul. Jutawan yang saya rasa yang patut Encik Rafi sangkal sebentar tadi adalah jutawan yang kalau dia mengabaikan tanggungjawab dia terhadap orang lain. Macam tak silap saya, macam Encik Irfan Hairi pun bekerja dekat rumah kan. Jadi boleh je lakukan dua perkara dalam satu masa, iaitu memenuhi tanggungjawab sebagai seorang suami dan bapa terhadap keluarga. Di samping dapat mencari nafkah lah. Dan, itulah pendapat saya. Very good.
Terima kasih. Satu pendapat yang bernas. Memang bernas. Yang jarang-jarang saya dengar daripada orang saya. Terima kasih.